Ini kalau tekan air, kekuatan air lebih pada kat yang ini daripada yang ini. Yang ini tekan sikit, dia ada rasa. Kalau yang ini kena tekan juga sikit. Urat dawai, tulang besi semua keluar ni. Dan ada yang orang ingat, kalau helmet ni carbon, bahagian dalam dia tu semua carbon juga ke? Kalau korang nak tahu, untuk helmet ni sebenarnya dia ada 3 lapisan. Lapisan yang pertama, bahagian luar. Okey, bahagian dia punya cengkerang nanti kita keluarkan dekat dalam video ni. Bahagian luar, shell untuk protection daripada ni luar. Hentakan daripada luar. Bahagian yang kedua, dia dah mula dekat dalam. Okey, dekat bahagian dalam ni dia ada, orang cakap senang bahasa pasar ataupun bahasa mudah faham, dia ada gabus kat dalam. So yang itu untuk protect kita punya kepala daripada hentakan daripada luar. Lapisan yang ketiga ni adalah ni, span. Span ni pun sama juga, dia more pada untuk protect kita punya kepala, tapi dia lebih kepada keselesaan. So kalau korang nak tengok bahagian dalam dia macam ni, dia sama je. Okay, dia tetap ada gabus. Kalau tak ada gabus, jangan Kalau helmet yang tak ada gabus, tak pasal-pasal, anything happen, accident ke apa, confirm pecah pada. And then kita tengok yang ini, yang material ABS. Okay, material ABS pun dalam tetap ada gabus. Sebab ada orang ingat dalam tak ada gabus ataupun dalam dia fiber. Memanglah, sebab dia ada 3 lapisan. Macam saya cakap tadi, bahagian luar untuk protect daripada luar, hentakan contohlah benda tajam. Gabus untuk ni, kepala kita. Depan ni dia lebih kepada lembutkan lagi kita punya kepala tu daripada hentakan ataupun keselesaan bila kita pakai helmet lah. Mungkin ada yang tanya helmet MHA carbon ni mahal ke? Bagi Ai tak mahal, tapi dia lebih sikit daripada yang material ABS. Sebab apa? Kalau korang check kat market yang material carbon macam ni, brand lain, of course memang harga dah ribu-ribunya. Tapi MHR dia bagi harga salam pengenalan RM950 saja. Tapi untuk yang ABS, korang boleh dapatkan dengan harga RM450. Dia ada beberapa design. Untuk carbon ni dia ada banyak carbon sebenarnya. Dia ada yang ini, carbon Kevlar, ada lagi carbon honeycomb lah, banyak lagi. So, tak tahu, anda dah tahu MHR dia ada nak keluarkan design carbon yang lain pula. Tapi yang penting, ori carbon. Andai kata kalau korang rasa video ni bermanfaat, cuba korang komen. Ada apa-apa pertanyaan, anda tahu, kalau ada masa, Ai akan jawab.